94 parti ditahan. Okey, baru-baru ni JIM telah melaksanakan operasi di 24 premis sekitar Puchong, di mana kawasan premis ni ataupun kawasan perniagaan ini dimonopoli oleh warga asing. Okey, dalam operasi ini sebanyak 24 premis telah pun diserbu, dan dalam serbuan ini 94 parti telah pun ditahanlah. So, pemeriksaan telah pun dijalankan kepada 370 orang individu yang terdiri daripada 247 lelaki asing, 85 perempuan asing dan 38 warga negara tempatan. So, daripada total 370 orang ni, 94 ditahan kerana melakukan kesalahan immigration. Okey, antara warga negara yang ditahan adalah Thailand, Bangladesh, Indonesia, Myanmar, Pakistan, Yemen, Vietnam, Egypt, Palestin dan India. Dan mereka ni melakukan kesalahan, gagal mengemukakan dokumen, tinggal lebih masa dan salah guna PAS. Okey, mereka juga dibayar gaji 50 sehari sehingga 1,500 sebulan, ikut tempoh masa yang mereka kerja itulah. Dan mereka ni rasa tidak takut langsung walaupun pihak penguatkuasaan sering membuat operasi.